Nak simpan emas, tapi tahu tak emas ni pun ada kelemahan. Jangan nampak kilau je, kita kena faham realiti. Ya, emas memang selamat dari inflasi, tapi tak semua orang sesuai bila tak tahu kelemahan dia. Pertama, emas tak bagi dividen, tak ada untung bulanan. Emas hanya melindungi nilai duit kita, bukan jana pendapatan. Kedua, harga dia naik turun hari-hari. Kalau beli waktu mahal dan jual waktu jatuh, boleh rugi. Ketiga, nak simpan emas kena fikir tempat simpan. Kalau tak selesa simpan di rumah, kena sewa safe deposit box. Keempat, emas boleh hilang, lupa letak mana dan juga boleh kena curi. Kelima, kalau beli emas perhiasan, spread dia tinggi, susah nak untung kalau tak faham. Lepas tahu semua ni, barulah kita boleh jadi penyimpan emas yang bijak. Pilih emas yang betul, pilih tempat simpan yang selamat, dan yang paling penting, kita tahu matlamat simpanan kita. Kalau nak mula simpan emas dengan ilmu dan bimbingan, boleh tengok pin video saya. Saya akan tunjukkan 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold dan bimbing anda simpan emas dengan cara yang paling selamat dan berkesan.